cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau lo bukan kamu, sebab kamu bintang, bawa cinta datang. Enggak dulu. Pokoknya Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video channel saya. So, konten kali ni saya nak bawa korang pergi ke suatu tempat. Kita nak bawa korang jalan di suatu, dia anggap jauh sikit dari Bandar Kuantan. So, kita nak bawa korang di Sungai Lembing. So, kita ada di So, kita ada di Sungai Lembing hari ni. So, kita nak bawa ke korang jalan di Sungai Lembing. Ada apa kat sini Sungai Lembing ni? So, kita nak bawa korang jalan-jalan kat sini. Selain tempat menarik, kita akan pergi macam-macam tempat dekat Sungai Lembing ni. So, korang kena tengok live sampai habis video ni. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Jangan lupa subscribe, okay? Jom kita pergi. Okay guys, so kita dah sampai dekat jambatan gantung Sungai Lembing. Kita nak pergi tengok apa ada. So korang, siapa yang belum pernah pergi jalan Sungai Lembing, boleh jalan Sungai Lembing. So ni Sungai Lembing, jabatannya kita sampai. Kita dah sampai jabatan Sungai Lembing. Sebab ni ada gondola lah. Mungkin dia tengah buat apa, saya pun tak tahu. Diorang cantik lah. So ni jabatan gantung kat Sungai Lembing. Ada 4 gondola. Diorang tengah gali lubang. Air cantik lah. Air warna hijau. Dapat jernih lah air dia. Okay. So ni sekejap. So banyak rakyat juga ada di jabatan Sungai Lembing. Rakyat juga lah. Tengok. So ni view dia. Gayat juga ni. Rakyat. Kita dah sampai dekat hujung ni, hujung jabatan. Rasa kawasan sini banyak kampung Cina lah. So ni banyak kampung Cina pasal sini. So banyak kawasan kampung Cina.
ada kedai jugalah. Tapi banyak, tapi ikutkan banyak jugalah. Kampung kosan orang Cina area sini. So ni meter air apa? Tandas ke? So ni kampung. Jalan sikit kat bawah ni ada apa? Panas. Memang banyak kampung Cina kat sini. Kat jambatan gantung ni nak pergi, kita pergi satu tempat. Saya tak tahu, ingat jalan dia nak pergi ke sana. Nanti kita try pergi sana. Ataupun saya takut, kalau pergi takut jalan dia tutup. Saya kena pergi ke ujung ni. So ni, oh ada orang. Motor pun masih lalu. Ini bayar lalu. Risau. Jatuh pula motor tu kan. Risau tu. Cantik lah sungai dia. Tak tahu ada buaya ke tak ni. Ni mungkin ada kot projek nak cantikkan lagi kot Sungai Lembing ni. Takut mungkin banjir ke apa, saya tak tahulah apa projek kat sini. Sebab ada 4 kondola dan dia untuk gali lubang sini. Mungkin lah nak gali lebih dalam lagi ke sungai ni sebab takut banjir kan. Okay, so nanti kita akan pergi satu tempat lagi. Nak pergi satu tempat. Kita nak pergi ke satu tempat lagi. Kalau sempat kita akan pergi museum Sungai Lembing. Okay, so jom. Okay korang, so kita ada dekat museum Sungai Lembing. So kita dah beli tiket untuk naik ke atas. Bukit ke museum je, tengok. Bukit lah. So macam naik gunung panorama dah. Ni tak tahulah ada orang ke kat museum tu. Takut saya seorang pun seram juga museum ni, seorang-seorang ni. Ni tempat ni ke yang tempat rombong cari timah tu. Dia sampai apa? Saya bayar tiket. Oh, siapa nak beli harga quarter tiket? Boleh jual pergi ke arah mana? Kita petang ni.
Ni kita dah sampai belah sini. Ni budak ni. Masuk. Assalamualaikum. Seorang saja. Tulis nama ke? Kena tulis nama. Dari mana Kuantan? Kuantan je. Okey. Terima kasih. Masuk tamu dah lagi. Ini buku lah sejarah dia. Sejuk lah. Semua. Ini sejarah menggali ni lah, Sungai Lembing. Untuk kita ni menggali lubang-lubang alat untuk Sungai Lembing. Ni alat dia. Sejuk lah sini. Alhamdulillah. Supaya tak panas lah. Ni ke? Ni apa ni? Alat cabut gigi ke? Tu banyak lagi tempat Sungai Lembing, cuma tak tahu nak pergi. Sebab kalau kita nak pergi pun takut jalan sempit kat Sungai Lembing ni. Dia banyak jalan-jalan sempit lah. So kita tak boleh nak lalu ni dengan kereta. Kau ni. Okay. So kita tak boleh nak lalu dengan kereta. So sebab banyakkan jalan Sungai Lembing ni sempit. So kita tak boleh jalan kereta je, banyak je tempat menarik. Cuma tak boleh nak lalu kereta lah sebab jalan sempit. Nak gigi naik motor. So kena naik atas. Apa lagi ada kat sini? Ni apa? Oh, ada frame gambar lah. Ni kan bilik air, macam bilik air je. So ni banyak frame gambar. Naik atas. Tak ada orang. Ha? Tak ada orang ni. Oh, dia pagi tadi ramai. Oh, pagi ada grup kan? Dia tak tahu dia punya peringkat berkeluarga ni. Oh, ya ke? Dia pun peringkat ni. Ya, tak ada orang. Pagi dia adalah orang. So ni kita jadi terus. So ni belah atas. So wah, ada orang lagi. So nak naik belah atas. Apa ada kat atas ni? So ni gambar lah zaman
Zaman-zaman nenek moyang kita dulu. Ini mikrofon. Gas rumah api ke ni? Pam minyak. Oh ni pam minyak. Ni pemadapi. Dulu pun rare juga pemadapi tu zaman dulu. Ni penapis air. Oh ni betul-betul legend ni. Penapis air ni. Lampu lambuk. Lampu lambuk maksudnya lampu yang besar kot. Lampu lombong. Lampu lombong. Sus. Elektrik. So ini alat tarik. Ni tu. Ni tak tahu nak buat apa ni. Surau ke apa ke. Oh ni tempat zaman-zaman menarik dulu lah. Pergi. Ni bilik. Ni bilik tidur. Lemari tu ready dulu. Tandas tak mandi. Zaman dia rendah tu yang bagi dah. Rendah lah zaman tu. Kita pergi. Boleh lalu ke? Apa jabat sebelah tu? So, ni telefon duit shilling ke? Duit shilling zaman dulu. Dia ada ini tempat orang nenek moyang kita nak gali lubang bombong lah. Ni yang gas oksigen. Tali ni macam tali pinggang yang letak gas oksigen ni. Bukan tali pinggang WWE tau. Ni gas dia. Gas oksigen. Ini yang orang dulang tengok. Dulang kayu untuk bumbuk emas ke timah ke pakai ni lah. Foto dia, kayu ni. Kayu red. Sama ni kerja lah. Ya aku seorang ke kat atas ni? Sama rombong ni kan. Kita selalu sini ramai. Kita suka satu. Aku seorang ke kat atas ni? Ini rombong ni agak selalu tinggi. Tak ada orang kat atas. Aku seorang kot. So macam ada dengar suara kat dalam ofis tu. Ni. Oh ni. Oh ni dalam jugalah. Bawah tanah. Dalam jugalah untuk diorang gali ni. Ke bawah ni. Timah ke ni? Kan? Ni biji timah. Serbuk biji. Oh ni serbuk biji timah. Batu timah. Ni batu timah. Oh ni ke kata biji timah ni? Yang ni ke? Tanpa bantuan. Skaffold. Kita nak pergi ke ujung tu. Tengok.
berada kat sana. Kat luar ni ada apa? Dulu boleh masuk tau sini. Sekarang tak boleh masuk. Dia buat office, dia buat pejabat kat sini belakang ni. So tak boleh nak masuk. So dulu ada tak pameran barang-barang lama Sungai Lembing. Ni tak boleh masuk. Dia buat office. Okay, jomlah kita turun. Ada orang. Oh, ada orang. Kat luar ni ada lagi. Pameran. Oh, ada lagi rupanya. Bagai-bagai antik. Oh, ni ke contoh dia lah. Contoh orang untuk gali lubang. Ni troli. Tu troli besi gila. Gerai gila besi ni. Lama bila besi ni. Keluar. Ada lagi ke? Seram lah. Ha? Seram juga Ha, ya. Sunyi, tak ada orang. Kan, dia ada dia pagi dia banyak dari tinggi tu sampai 800 orang. Oh, ya ke? Kita nak cuti sekolah. Oh. Dia ingatkan hari Sabtu hari gini ramai orang, tak ada orang juga. Dia mungkin Pagi ke? pagi tadi ramai lihat tengok. Mungkin tengok besok. Kalau tak ada hari ni, dia macam besok lah ya. ramai. Dia gitu. Okay korang, sampai sini saja video kita kali ni. Kita dah bawa pusing Sungai Lembing. Kita tak boleh nak pusing beria sangat sebab jalan Sungai Lembing dia sempit, jadi tak boleh nak pusing beria sangatlah kat Sungai Lembing sebab jalan sempit. Jadi kalau nak lalu kereta ni agak ketara sikit, kena jalan naik motor. So sampai sini saja video kita kali ini. So next kita akan buat video akan datang nanti. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe sekali video ni. Okay, so sampai sini saja video kali ini. So assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.